Dalam pernafasan, apa yang kena tahu laluan udara, pergerakan dada awak naik turun semasa tarik nafas, semasa hembus nafas, kandungan udara dan juga kadar pernafasan. Okey, so mula-mula kita tengok untuk laluan udara. Okey, bila kita tarik nafas, laluan udara dia ada 3 laluan dan bila kita hembus sama je 3 laluan juga. Cumanya untuk bila awak tarik nafas, okey sorry. Okey, ni bila awak tarik nafas, di mana laluan udara tu daripada mana? Dia bukan daripada kepala tau. Laluan udara kalau tarik nafas start kat mana? Laluan udara tarik nafas start kat mana? Naki tunjuk kat hidung kan? Hidung. Dekat hidung. Jangan ni hidung lah, bukan kepala. Nanti ingat naik masuk kepala udara. Hidung, trakea and then paru-paru. Okay. So ni dia dah tulis lah. Okay. So bila awak hembus nafas, terbalikkan sahaja. Trakea tu dia memang duduk tengah-tengah. Dia tak boleh nak pergi mana-mana. Trakea tu memang duduk tengah-tengah. Hidung dengan paru-paru terbalikkan sahaja. Okay. Okay. Rangsangan tu adalah perkara yang berubah di sekeliling kita. Okey, yang dikesan oleh deria, organ deria kita lah. Okey. Kita ada berapa organ deria? Satu. Lima. 5. Satu. Siapa tadi tu satu? Ada berapa? 5. 5. 5. Apa 5? Satu. Mata, mulut, hidung, Telinga. telinga, kulit. Kulit. Okey, 5. Organ deria ada 5. Dulu, kini dan selamanya memang 5. Maksudnya faham tak? 5 lah, awak kena ingat 5 tu. Okey, so kita tengok untuk rangsangan cahaya which is organ deria kita mata lah. Okey. So dia cakap apabila bila kita tekan apa ni butang suluh cahaya ni, apa yang akan jadi adalah mata kita akan tertutup. Okey, so bila awak pergi tengah-tengah panas, okey, silau cahaya matahari, mata awak akan tutup lah. Okey, kenapa? Saja. Kenapa? Sebab mata sakit. Sebab mata sakit. So kenapa Sebab kita silau. sebab silau. Okay. So bila kita tutup mata kita, kita tujuan dia adalah untuk kita lindungi mata lah. Itu gerak balas. So kebanyakan gerak balas yang kita buat adalah untuk keselamatan diri dan juga adalah untuk fungsi badan lah. Okay, dan last sekali pembiasan. Bila kita boleh nampak ada pembiasan cahaya? Situasi macam mana? Pelangi. Pelangi lagi? Sudu bengkok. Sudu bengkok. Awak letak dalam gelas nampak bengkok lagi? Rafu bengkok. Oh, patut dekat sini ada jawapan. Selain daripada tu, straw bengkok, sudu bengkok, pensel bengkok, semua benda bengkok. Okay, contohnya awak pergi kolam mandi. Kolam tu awak tengok dia apa ni, bila awak tengok dengan mata kasar, awak tak boleh nak agak kedalaman dia sebab dia tak akan nampak sama. Nak agak macam mana, turun masuk dalam kolam. Faham tak? So kena hati-hatilah. Walaupun kadang-kadang kolam tu nampak cetek tapi sebenarnya dia dalam. Sama juga seperti awak pergi nak tangkap ikan. Memancing tu lain. Kalau nak tangkap ikan yang ada dekat dengan awak. Nampak macam ikan tu duduk dekat tapi sebenarnya jauh sikit disebabkan oleh pembiasan. Kenapa? Sebab daripada udara ni, cahaya bila dia masuk ke dalam air, dia akan bergerak sikit dia punya sudut tu. Sebab tu awak akan nampak dia bengkok. Ataupun awak akan nampak dia lagi besar, lagi kecil semua tu. Sebabnya ada perubahan medium. Udara gerak ke air. So pelangi pun sama. Pelangi boleh tengok lepas hujan ataupun dengan awak buat sendiri pun boleh pelangi, tak ada masalah. Tapi basically pelangi tu pun cahaya dibiaskan. Faham tak? Kalau contoh waktu semula jadi, waktu panas ada air hujan kan. So nanti cahaya akan lalu melalui air hujan dan dia akan dibiaskan. Okay, very good. Tenaga ada 2 jenis. Tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tenaga apa yang boleh diperbaharui? Tenaga solar. Matahari. Tenaga matahari lagi. Ombak. Apa? Tu yang angin. Angin. Ombak. Ombak. Fosil. Ombak. Fosil. Fosil. Biojisim. Biojisim.
Okey, ni fosil. Okey. Tapi fosil ni tidak boleh diperbaharui lah. Okey, ni semua tenaga pula dah. Ni semua tenaga, tapi ada tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Apa maksud boleh diperbaharui? Dia Dia tak baru je. terbatas. Dia apa? Tak terbatas. Tak terbatas. Maknanya dia tidak akan Habis. ya, contohnya macam solar tadi kan awak bagi tahu. Matahari tak habis. Malam-malam tak ada, dia ada. Cuma dia tak ada. Dia ada. Kat angkasa tu ada. Cumanya dia ikut putaran tu tak kena kat kita lah matahari. Sama juga dengan udara, air, ombak. Dia tidak akan habis. Biogeosim pun sama. Boleh diperbaharui. Tapi tenaga fosil, sumber tenaga fosil tidak boleh diperbaharui seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Dan dia tidak bagus untuk alam sekitar. Petroleum macam yang kita letak dalam kereta kita tu kan, dia kurang bagus untuk alam sekitar. Okey. Kondaksian elektrik. Apa masuk ke kondaksian elektrik? Wayar elektrik mengalir. Bahan yang membenarkan elektrik mengalir. Contoh bahan apa? Besi dan tenaga. Besi ataupun logam. Sebut logam. Besi, logam banyak-banyak jenis. Besi tu adalah salah satu daripada logam. Okey, so contoh kita ambil apa logam? Okey, paku besi. So bila awak uji, mentol menyala sebab awak cakap dia boleh kondaksikan elektrik. So betul lah. So apabila awak letak apa-apa jenis logam, letak kat dalam litar, dia akan sambungkan litar tersebut. Tapi apabila kita letak gelang getah, nyala ke tak mentol? Tak. Tak. So mentol tidak menyala. Okey. So logam adalah bahan yang boleh kondaksikan elektrik. Okey. So kita tengok kondaksi haba sama je seperti kondaksi elektrik. Kekenyalan, kekenyalan ni adalah bahan yang boleh merenggang dan boleh kembali kepada bentuk asal lah. Contoh dia apa? Gelang getah. Gelang getah. Gelang So, getah. kenyal. Bila kita uji, dia boleh ditarik. Pandai. Very good. Seorang kanak-kanak sedang berada di puncak gelongso dan bersedia untuk meluncur ke bawah. Apakah yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak itu jika dia mahu mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi sebelum meluncur? B. B. Lagi? D. B. D. B. D. B. B. D. Okay. Apa B? Lepas tu D. B. Lepas tu D. B. Lepas tu D. So kita ambil B. B ni ramai B. Kita tengok B. Betul. Okay. Tenaga keupayaan ada dua jenis. Satu, tenaga keupayaan. Sudah. Ada dua jenis saya lupa. Tapi tenaga keupayaan satu tu adalah untuk regangan tu. Okay, regangan. Dan satu lagi adalah tenaga keupayaan untuk ketinggian. Okay. So apabila awak nak suruh tenaga keupayaan lebih tinggi, macam yang ni dia berada di puncak gelongso kan. Apa yang awak perlu buat adalah tingkatkan lagi ketinggian tersebut. Maka tenaga keupayaan awak akan tinggi lah. Tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kekenyalan. Dua. So semakin tinggi kedudukan awak daripada tanah, makin jauh awak daripada graviti, makin tinggi tenaga keupayaan tersebut. So jawapan dia akan jadi B lah. Okay.